Assalamualaikum, selamat petang semua. Okey, kat sini bahagian belakang pantai penghujung. So dekat bahagian belakang penghujung pantai ni kita ada kuala ataupun anak sungai untuk jeti-jeti untuk nelayan melalui sungai, dan dekat atas ni kita ada dek boleh bercamping, boleh memancing. Sini pun boleh mandi. Dan kalau korang tengok kat sini ada orang memancing. Memancing tu nampak ke? Okey. Ramainya memancing. Hiling-hiling kat sini memancing. Ramainya, dah macam pesta memancing dah sini. Kan? Okey. Itulah. Belakang ni ada tapak camping, sana ada dua tapak, sini satu tapak, sini satu tapak kosong lagi. Hari ni hari Minggu. Hari cuti hari buruh. Hari cuti hari buruh. Parking sangat penuh. Sangat penuh. So minta maaf kepada yang hadir yang tak dapat parking. InsyaAllah nanti kita akan tambah parking, minta peruntukan daripada YB lagi. Sebab kawasan ni kita tengah under naik taraf, jadi parking tak berapa cukup lah. Jadi kepada yang hadir pada waktu cuti hari Minggu yang tak dapat parking tu, kita minta maaf banyak sangat. Okey. Sebab pantai ni kita tengah under naik taraf. Okey. Atas ni korang boleh mancing dekat dek ni. Mancing dekat sini tak payah bayar, percuma je. Alright, dekat sini ramai mancing, tak perlu bayar apa-apa. Dan ni lah, dekat belakang ni adalah kawasan camping. Belakang ni kawasan camping. Korang nak parking terus pacak kemah kat sini pun boleh. Memancing kat sini. Dan yang kat sana hujung tu pantai kita, tempat bersantai, healing, makan semua dekat depan sana. Pintu masuk sana depan tadi. Okey. Hari ni air pasang. Okay guys, so nampak ni abang ni memancing. Kepada korang yang semua yang belum pernah datang ke Pantai Bumi Hijau Sabak Benam, boleh datang. Sana ada sampan. Sampan tu adalah daripada nelayan yang keluar daripada jeti. Okay, kepada korang semua yang belum pernah sampai ke sini, boleh waste Pantai Bumi Hijau Sabak Benam Selangor. Dan hari Minggu, hari cuti, parking agak terhad. Jadi kalau korang datang sini tak dapat parking, kita minta maaf sangat. Sebab kawasan ni tengah under naik taraf lagi. Terima kasih semua. Jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye. Assalamualaikum, selamat petang semua. Okey, ni keadaan di sekitar Pantai Bumi Hijau pada hari Sabtu 26 2026. Keadaan jam luar biasa. Belakang tu penuh. Semua datang untuk tengok pantai, ombak kat pantai ni. Ramai mandi. Petang ni ramai yang mandi. Penuh ni, tengah makan-makan, mandi.
adik-adik kita semua mandi. Boleh mandi guys. Hari Sabtu, hari Minggu. Okay. Terima kasih kepada semua yang berkunjung ke Pantai Bumi Hijau Sabak Penam Selangor.